Bolehkah seorang imam tetap di masjid diberi atau meminta honor pada pengurus badan kemakmuran masjid? Jazakallah khair. Boleh, tak ada masalah. Itu bukan menjual ayat. Saya dah sebutkan dalam kajian saya yang lain bahawa yang dikatakan menjual ayat yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, apabila ayat Al-Quran ditukar untuk habuan dunia, ini haram, tapi kerana ada kepentingan jadi halal. Ini perangai orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta, ulama-ulama Yahudi. Ada dalam surah Al-Imran. Mereka ni pusingkan ayat Taurat, ayat-ayat Allah. Mereka katakan ini firman Allah, padahal itu bukan firman Allah. Mereka berdusta atas nama Allah. Tujuannya apa? Untuk habuan dunia. Adapun untuk tok imam, pengajar Al-Quran, boleh menerima gaji. Itu bukan menjual ayat, itu adalah menjual masa dia untuk mengajar. Sama seperti orang-orang pekerja lain-lain. Kan semuanya ada bergaji kan? Jangan menjadi alasan untuk mengetepikan orang-orang ahli ilmu. Nanti alasan, kita ni kena ikhlas. Ikhlas tu bukan tanda tak berbayar, bro. Kalau macam tu kau kerja, tak payah ambil gaji. Ini tukang ni kan pakai tukang kan? Tukang tak payah gaji. Ikhlas. Kalau macam tu, tak ada kerja di dunia ni. Semua kena ikhlas. Ikhlas apabila seseorang bekerja kerana Allah dan kerjanya amanah, maka itu dah ikhlas. Hati diserahkan kepada Allah. Kenapa pertikaikan niat orang? Biasanya orang-orang yang seperti ini yang mempertikaikan, imam ini tak boleh bergaji, guru agama tak perlu bergaji, tapi guru-guru umum dia siap bayar mahal. Ini memperlekehkan ilmu-ilmu Islam. Okey?